Islam ajar pada kita, beri peluang pada kita bercerai. Dan nak boleh ke bercerai ni banyak, tengah-tengah tu banyak lagi kerana yang abang tak sebut hari ni tu. Tutup Qadri, tutup email dia boleh sebut dah benda ni. Nak boleh ke bercerai tu banyak kerana tengah tu. Iaitu kena akhir tadi fa'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, kena cari orang tengah. Cari tok pengulu ko, cari tok email ko, cari orang apa ni abang adik kau, cari biar besar dua ni. Kalau gunding, kalau masalah tak selesai, kena cari orang tengah. Kalau dengar orang tengah tak dengar juga, tak dengar kata juga, barulah cerai. Itu pun jangan cerai sekaligus. Cerai sekali. Cerai so apa yang cerai tolak satu, cerai satu. Dan bila cerai tolak satu, jangan hambat keluar perempuan balik ke masjid dia. Biar duduk situ. Biar dia tengok kita, tengok dia. Tengok kita, budak ni. Jadi akhir sekali rojok lagi. Tak ada pasal dia umur kita cerai, makan dia kita tanggung, pakai dia kita tanggung, gapo dia. Apa nama nafkah jalan terus juga. Dia cerai apa ya? Piti kita habis dia pera dia, baik rojok lah. Itu duduknya, itu kisah. Apa ni? Kenapa cerai tak boleh? Cerai 2 kali. Kalau 2 kali cerai tu tak ada juga hati kau tu habis lah. Kat 3 habis. Tuan tak boleh 4, Tuan tak boleh 5. Kalau jangan jadi cerai satu mainan. Tak boleh, kerja ni kerja penting. Maka sekat 3. Bila sekat 3 tak lagi, sekat 2 tak lagi juga, maka orang panggil tak sekung lah budak ni. Tak sekung nama, tak betul kau berapa tahu. Orang tua kata kenali nama ni.